Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu Assalamualaikum. sihat? Selamat malam. Sihat Alhamdulillah. Okay, baik cikgu. Terima kasih kerana sudi meluang masa bersama saya. Di mana hari ini saya nak bertemu pula dengan cikgu tentang faktor-faktor penguasaan kemahiran bahasa. Jadi seperti yang kita tahu, kemahiran bahasa terbagi pada 4, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran membaca, kemahiran menulis dan kemahiran bertutur. Jadi saya nak cikgu kongsikan sedikit tentang apakah faktor-faktor penguasaan kemahiran bahasa. Jadi boleh cikgu kongsikan sedikit tak tentang dari segi kemahiran mendengar? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, dalam bahasa ini ada 4 kemahiran yang kita kena kuasai. Yang pertama, kemahiran mendengar dan bertutur. Kemudian kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Tapi Azwar ada tanya tentang kemahiran mendengar kan, macam mana kita nak menguasai ataupun macam mana kita nak bantu murid-murid Betul menguasai kemahiran bahasa. Okey. Kemahiran mendengar lah. Yang pertama, kita tahu kemahiran mendengar ni, murid-murid ni dia memerlukan tumpuan dan daya ingatan jangka pendek. Bila dia mendengar sesuatu, dia kena pastikan apa yang dia dengar tu dia memberi tumpuan semasa mendengar, dan bila murid ni menumpukan perhatian dengan baik, dia akan dapat memahami maklumat yang dia dengar. Jadi kalau tanya cikgu apa faktor penguasaan kemahiran bahasa dari segi kemahiran bahasa ni, yang pertama sekali ialah dia kena banyak buat latihan, terutama latihan yang melibatkan pertuturan lah. Sebab pertuturan yang bila didengar pertuturan yang terlalu lucu ataupun tidak jelas, sebenarnya dia boleh mengganggu kefahaman dalam berbahasa. Jadi kalau cikgu, faktor penguasaan kemahiran bahasa dari aspek kemahiran mendengar ialah dia mesti teliti. Dia mesti teliti semasa mendengar, memberikan tumpuan semasa mendengar. Jadi itu ialah faktor penguasaan kemahiran mendengar. Okey? Okay, terima kasih cikgu. Seterusnya, boleh cikgu kongsikan macam mana cikgu atasi masalah bagi murid yang ada masalah dalam penulisan? Okey, untuk kemahiran menulis lah. Okey, kemahiran menulis ni macam mana kita nak atasi murid yang mengalami masalah dalam kemahiran menulis ialah amalan menulis cara berterusan. Okey, kalau sebab dia budak lemah, jadi contoh-contoh karangan mereka boleh salin sebenarnya. Salin, mereka dapat mencari maklumat dalam karangan tersebut dan sebenarnya dia bantu pelajar tersebut untuk menulis. Jadi latihan dan amalan secara berterusan, maksudnya semakin kerap pelajar itu menulis. Kadang kelas belakang ni dia bila kerap dia mencari contoh karangan pun, maksudnya dia semakin kerap menulis lah. Jadi makin mahir seseorang itu dalam kemahiran menulis. Jadi cikgu akan ajar dulu macam mana dia nak mula menyusun daripada rangka karangan, kemudian kita macam mana kita daripada rangka karangan tu kemudian kita kembang dekat rangka karangan tu. Jadi kita ajar step by step atau langkah demi langkah untuk membantu mereka ni menguasai kemahiran menulis. Itulah. Baiklah, untuk soalan terakhir, pada pandangan cikgu rasa murid yang cenderung untuk membaca, yang ada minat membaca ni lebih cenderung untuk kuasai ke kemahiran membaca tu? Ya, betul. Murid cenderung untuk minat membaca, sebenarnya dia memang boleh menguasai kemahiran membaca. Sebab kita kena tahu membaca ni ada strategi, betul tak? Ada bacaan kuat, ada bacaan perlahan, kemudian kita boleh membaca imbas, betul tak? Membaca pantas. Jadi sebenarnya ada banyak strategi untuk membaca. Jadi kalau murid ni dia mempelbagaikan bacaan dia dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan, sebenarnya dia memang boleh membantu dari aspek kemahiran membaca itu sendiri. Kita memang tanamkan minat membaca ni dalam kalangan murid sebenarnya. Bukan daripada sekolah, sebenarnya daripada peringkat pra lagi. Kita dah kena tanamkan minat membaca supaya mereka faham. Murid atau pelajar suka membaca ni sebenarnya dia memang boleh menguasai kemahiran membaca dengan sangat baik. Maksudnya bukan kata-kata 5 baru nak start. Tidak, sebenarnya kita daripada mula lagi. 10 biarlah dari rebungnya. Itu saja pendapat cikgu lah. Saya rasa itu saja untuk perkongsian ni. Terima kasih atas perkongsian begitu makna ya cikgu. Terima kasih sebab sudi berkongsi masa dengan saya. Okay, terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Cikgu, selamat malam.